Inilah cara bagaimana popcorn biji teratai dibuat. Pernah tengok tak? Setiap kali kayu tu diketuk, akan terkeluar beberapa biji yang berwarna putih. Nampak macam popcorn pun ada. Tapi persoalannya, datang dari mana? Cuba korang perhatikan dengan lebih tajam. Nampak tak dalam gerakan yang lebih perlahan? Orang di sebelah menghulurkan biji-biji kecil berwarna hitam. Lalu diketuk oleh lelaki itu dan menghasilkan ini. Makhana, popcorn atau bertih bunga teratai. Ya, sebenarnya yang hitam tu ialah biji teratai yang dipanggang. Bukan biji teratai ni yang orang buat popcorn tu. Betul, yang ini pokok teratai. Tapi bukan yang ni. Bijinya tak akan boleh dibuat makana tu. Sebab kalau kita panggang pun dia tak akan meletup jenis ni. Jadi bukan teratai yang ni tau. Dan bukan juga yang ini. Walaupun ada juga orang panggil ni teratai. Tapi secara botani, dia ni lain keluarga. Sebenarnya water lily. Pokok macam teratai juga. Tapi sebenarnya bukan teratai. Yang ini baru betul teratai yang boleh buat popcorn tu. Nak kenal senang sangat. Daun dia besar dan berduri. Rupa buahnya macam ni. Ada macam duri-duri kat luar tu. Dan dalamnya penuh dengan biji makana tu. Jadi yang ni baru betul. Okey, proses nak buat makana ni seperti yang korang tengok. Biji teratai tu kena panas dalam suhu yang tepat. Kalau kurang panas, dia tak akan meletup. Korang pun mesti nak tahu apa kegunaan makana ni. Kan? Dia macam popcorn tu. Sama je. Cuma yang tu jagung. Yang ini biji teratai. Sekarang dah tahu, kan? Berapa guni mau beli? Sebab makanan ni tak ada langsung kolesterol tau. Pendek cerita lagi bagus dari popcorn. Tapi kalau korang beli, jangan terus makan. Panggang dulu sampai kuning-kuning sikit. Baru dia rapuh balik. Atau nak tambah perisa ke apa suka hati.